Baik kawan-kawan, hari ini saya nak usit satu setting, iaitu setting air fuel ratio idling. Cubaan untuk selesaikan masalah idling saya lah. So sebelum itu idling saya macam tak stable. So lepas saya In 200 meters, you'll arrive. ratio idling macam ada lebih bagus ya. Masalah idling tu macam sudah kurang. Sekarang punya idling saya nampak dia jarum dia tak bergerak banyak dan saya rasa enjin lebih senyap sedikit bila masa idling. Tetapi yang sebenarnya kereta saya setting air fuel ratio idling itu benar usit daripada mekanik lah. Dulu saya ada kawan mekanik, dia tanya saya, nak kereta lagi power tak? Aku tolong adjust sikit. Lepas tu dia pergilah tukar itu setting tu air fuel ratio punya screw kecil. Tapi saya pun tak berasa perbezaan besar masa tu. Kemudian lama kelamaan You've arrived at your destination. setting ini. So sampai dah sekarang baru saya ingat mungkin saya nak cuba setting balik air fuel ratio tu. Okay, untuk setting air fuel ratio kereta kita dia ada dua setting. Kedudukan dia peregang carburetor dekat firewall sana. So satu adalah main jet dia panggil. Main jet itu adalah air fuel ratio yang utama untuk campuran udara dan minyak petrol lah. Dan satu lagi skru kecil, dia ada satu ring kecil lah. Itu tak silap dia panggil air fuel ratio idling lah. So dia hanya kacau air fuel ratio masa idling sahaja. Kalau tak silap lah. Yang main jet itu melainkan anda ada modify ubah suai itu engine lah. Kalau tidak, saya cadang jangan kacau itu main jet punya setting. Selalu ada orang dia akan cadang bagi air fuel ratio idling lebih rich supaya kereta lagi power. Tapi kerana setting saya bukan original, so kali ini saya nak setting bagi dia lean sikit. Jadi untuk adjust itu screw air fuel ratio idling senang sahaja. Korang pakai satu spark plug yang tidak pakai ya. So kepala dia ada satu besi kan, L shape. Bagi straightkan dia. Selepas tu cucuk kepada ring dalam screw air fuel ratio idling itu. So bila kita pusing arah jam, dia ada bagi dia lean lah. Kalau kita pusing tentang arah jam, setting dia lagi rich. Kalau korang nak cuba adjust lah, mesti ingatlah kedudukan original dia, supaya kalau setting salah, korang boleh revert balik setting yang original. So kali ini saya cuba setting dia 1.5 pusingan linear. Result dia memang ada berkesan lah. Sekarang idling memang lebih stabil dan engine senyap sikit masa idling. Dia tak rough. Kemudian macam bau exhaust pun kurang. Sebelum itu bau exhaust macam sangat berat lah. Tak pasti ini adalah dari kesan adjust idling screw ke ada benda lain tu tak pastilah. Mungkin salah faham saya. Dan juga baru-baru ini saya ada pasang satu voltage stabilizer yang baru. Mungkin itu juga ada bantu untuk selesaikan masalah idling saya sebab voltage dia sudah lebih stabil lah. Tentang voltage stabilizer itu saya akan bincang sikit dalam video seterusnya lah. Okay, so video sampai sini. Ada apa-apa saya akan update dalam video seterusnya. Jumpa lagi.